dengan senyuman yang dipaksa, tabah dengan hati yang berat untuk melepaskan. Kerana perpisahan hari ini bukanlah kerana tiada lagi ikatan kasih sayang di antara kita guru-guru, tapi kerana sebuah perjalanan yang telah disempurnakan oleh Yang Maha Esa. Kalau kita tengok cuaca pada hari ini tiba-tiba menjadi redup, tengok cuaca seolah-olah murah. Begitulah sebenarnya beratnya kita nak lepaskan Tuan Haji Razif daripada dunia pendidikan. Anak-anak sekalian, alhamdulillah, marilah kita lapaskan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah SWT kerana dengan izinnya kita dipertemukan dalam majlis yang cukup bermakna ini. Majlis yang bukan sekadar meraihkan persaraan seorang guru, tetapi menghargai perjalanan hidup seorang pendidik yang telah mengabdikan. Saya percaya jika dinding sekolah ini mampu berbicara, pasti banyak cerita tentang jasa Tuan Haji Razif yang ingin dikongsikan. Jika komputer di mama itu mampu berkata-kata, pasti semuanya akan mengucapkan terima kasih kerana pernah disentuh oleh seorang guru yang begitu gigih dan berdedikasi. Setelah sekian lama berkhidmat sebagai seorang guru, maka pada hari ini tibalah masanya untuk cikgu melangkah ke fasa baru dalam kehidupan cikgu. Selama hampir 30 tahun, 7 tahun 7 bulan kalau kita nak cikgu. Sepanjang perjalanan kerjaya ini, cikgu telah melalui pelbagai pengalaman yang indah, mencabar dan sangat bermakna. Setiap detik bersama murid-murid, rakan sejawat dan warga sekolah akan sentiasa terpahat dalam ingatan cikgu. Di kesempatan ini juga, cikgu ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak pentadbir sekolah atas kepercayaan dan sokongan yang telah diberikan kepada cikgu sepanjang tempoh cikgu berada di sekolah ini. Terima kasih juga kepada semua rakan guru. Terima kasih kepada semua rakan guru yang sentiasa memberi kerjasama, saling membantu dan menjadi keluarga kedua bagi cikgu. Persahabatan serta kenangan yang indah ini tidak akan mungkin cikgu akan lupa sampai bila-bila. Dan pada anak-anak murid yang saya dan cikgu kasihi, teruslah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Jadilah insan yang berakhlak mulia, berdisiplin, sentiasa menghormati ibu bapa dan guru. Kejayaan sebenar bukan hanya diukur melalui pencapaian akademik, tetapi kejayaan sebenar juga diukur melalui nilai murni dan sumbangan yang dapat murid-murid berikan kepada masyarakat.
Assalamualaikum. Untuk sahabatku Haji Razin, selamat bersara dan selamat mengopi di belakang istana. Ustaz ucapkan selamat bersara dan didoakan semoga Cikgu Razin sentiasa sihat di samping keluarga tercinta. Selamat bersara kepada Tuan Haji Razin. Semoga fasa baharu ini membawa lebih banyak kegembiraan, kebahagiaan dan masa yang berharga bersama keluarga tersayang. Selamat bersara Cikgu Razin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuriatul Osman bagi pihak Panitia Bahasa Melayu ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Razin dan terima kasih atas segala curahan bakti Cikgu Razin selama ini kepada Panitia Bahasa Melayu dan pihak sekolah. Semoga Cikgu Razin sentiasa sihat dan dipermudahkan segala urusan. Bersara sambil istirahat, like finally after 60 years I think. Dah boleh berehat, boleh pergi mengopi dengan Cikgu Khairi. Terima kasih banyak for these 3 years untuk segala pertolongan, mudahkan urusan saya, untuk segala tunjuk ajang, my kids, anak-anak saya. Semoga orang kata lah after bersara ni, sihat walafiat. That's all. Thank you. Selamat bersara kepada Cikgu Tuan Haji Razin. Semoga beliau sentiasa sihat dan diberi keberkatan semasa selepas bersara ini. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Razin. Selamat bersara buat Cikgu Razin. Selamat berbahagia. Bye. Selamat bersara Abang Jeff. Saya doakan Abang Jeff sentiasa sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. Tahniah ke Abang Jeff kerana dapat menghabiskan perkhidmatan dengan cemerlang sehingga ke garisan penamat. Selamat bersara Abang Jeff. Bersara Abang Jeff. Jumpa lagi. Cikgu Razin, selamat bersara. Jangan lupa kami di sini. Like